majlis secara ringkas untuk memberikan sumbangan bantuan ihsan daripada Kerajaan Negeri Perak dalam bentuk bakul makanan kepada nelayan-nelayan yang terkesan kepada ekstrim cuaca yang melanda negara, khususnya di Negeri Perak ini, yang melibatkan 5 daerah yang terkesan. 5 daerah di antaranya ialah di Hulu Perak, daerah Hulu Perak, daerah Pulau Kansa, daerah Perak Tengah, Keli Perak dan juga Bagan Datuk. Yang melibatkan, yang sebahagian besarnya melibatkan air Sungai Perak. Jadi melalui kekurangan pendapatan ataupun ada sebahagiannya hilang pendapatan kerana bergantung semata-mata untuk mencarikan melalui pukat, dan di mana bot-bot tidak boleh lalu lagi lah di perairan Sungai Perak, menjejaskan pendapatan dan juga pendaratan ikan daripada hasil tangkapan mereka untuk Negeri Perak. Kekurangan itu yang dibuat oleh bancian oleh Jabatan Perikanan Negeri Perak, hampir 40 ke 50% pendataran ikan air tawar telah berkurangan kesan daripada cuaca yang ekstrim ini. Jadi dengan harapan itu kita telah berusaha selain pada untuk penanam padi di daerah di Lapang Padi Kerian dan juga kawasan air padi Sembilan Perak, kerana Sungai Perak ini merupakan bekalan air yang terbesar untuk pesawah padi, sama ada di bawah Jelapang Padi Kerian Sembilan Perak, tetapi di luar Jelapang Padi pun terlibat kerana kekurangan air. Sarungnya akan terangkat dan air tidak boleh dibekalkan kepada pesawah. Jadi yang terlibat dengan nelayan pada kali ini sebanyak 1,439 nelayan yang berlesen, dan sebahagiannya adalah juga penerima subsidi, bantuan ihsan daripada kementerian. Sebahagian besarnya ada menerima bantuan daripada kerajaan madani kita. Walaupun insya-Allah kita akan berusaha juga untuk mohon kepada kementerian, khususnya Jabatan Perikanan Malaysia, untuk menambah kuota bantuan sumbangan ihsan sebanyak RM200 kepada nelayan-nelayan yang berlesen ini, yang masih belum mendapat apa-apa lagi subsidi sepanjang mereka terlibat dengan penangkapan ikan ini.